Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Tivat. Saya Teacher Rina. Episod kali ini bersama-sama dengan kita adalah alumni Kolej Vocational yang merupakan salah seorang pelajar yang kini menyambung pengajian dalam peringkat ijazah sarjana muda di UMPSA. Tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan kepada anda semua Wan Akmal Fahim bin Wan Mustafa. Apa khabar Fahim? Ya, alhamdulillah baik. Okey, boleh Fahim perkenalkan diri sedikit sebanyak kepada penonton kita pada hari ini? Silakan. Okay, terima kasih Teacher Rina. Nama saya Wan Akmal Fahim bin Wan Mustafa, lebih dikenali sebagai Fahim. Saya berasal daripada Penang. Sekarang saya sedang belajar dalam bidang sarjana muda teknologi pemesinan industri di UMPSA kampus Pekan. Saya juga merupakan graduan daripada Kolej Vocational Batu Lancang, Penang. Orang kata tu alumni Kolej Vocational Batu Lancang yang mengambil program teknologi pemesinan industri di UMPSA. Sebenarnya apa yang mendorong Fahim untuk memilih UMPSA masa Fahim pilih ataupun orang kata masa Fahim berfikir-fikir berkira-kira nak sambung degree dulu? Saya memilih UMPSA untuk melanjutkan pengajian saya dalam sarjana muda kerana UMPSA dia menyediakan satu silibus pembelajaran secara teori dan juga amali. Jadi cara ni bagi saya dia merupakan lebih efektif untuk pelajar memahami konsep yang dan serta ilmu yang dipelajari. Fahim sendiri sekarang ni adalah pelajar program pemesinan industri kan? Kenapa agaknya Fahim pilih program pengajian yang Fahim ikuti sekarang ni di UMPSA? Saya sebelum ini saya di Kolej Vocational saya dalam bidang teknologi automotif. Jadi diploma saya diploma teknologi automotif. Kemudian setelah saya tamat saya punya study di Kolej Vocational, saya menyambung kerja di dalam sektor industri. Jadi di sektor industri itu saya nampak minat saya ialah terhadap industri. Jadi disebabkan itu saya membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran saya dalam sarjana muda di UMPSA dalam bidang pemesinan industri. Bila dah bergelar belajar di UMPSA, sejauh mana sistem pembelajaran di Kolej Vocational yang Fahim lalui dulu membantu dalam Fahim mengikuti pembelajaran di peringkat ijazah sarjana muda di UMPSA ni? Masa di Kolej Vocational, itu di peringkat diploma, para pelajar akan didedahkan dengan ilmu asas mengikut kepada bidang yang pelajar itu pilih. Jadi ilmu asas itu sangat berguna semasa di universiti, di peringkat universiti, peringkat sarjana muda kerana di peringkat sarjana muda ia akan mengajarkan dalam bidang tersebut yang lebih mendalam dan lebih profesional. Jadi untuk dia melanjutkan dalam bidang tu, ia akan menggunakan ilmu asas yang dipelajari semasa waktu diploma untuk diaplikasikan di dalam silibus yang di universiti. Setiap program yang kita ditawarkan di Kolej Vocational sebenarnya mempunyai keistimewaan sendiri yang kita memang faham, memang pelajar-pelajar ni didedahkan dengan bukan sekadar teori tapi amali yang memang memudahkan mereka untuk, orang kata tu Fahim sendiri pun dah alami lah kan, daripada amali berbekalkan amali tersebut dapat melalui on the job training dengan jayanya dan kini dah tengok dah bergelar pelajar di universiti dah pun. Jadi bila dah bergelar pelajar di universiti ni, soalan ni memang biasanya klise lah orang kata kan. Apakah cabaran utama yang Fahim hadapi? Maksudnya sebelum ni dekat Kolej Vocational. Bermula daripada sijil, lepas tu naik ke diploma. Lepas tu bila dah peralihan daripada Kolej Vocational ke universiti tu, so apakah cabaran utama yang Fahim rasa Fahim hadapi? Cabaran itu sebenarnya dia bermula dari sebelum masuk ke Kolej Vocational lagi. Sebelum masuk ke Kolej Vocational kita ada macam kata-kata lah orang yang mengatakan bahawa ini berlaku pada waktu zaman saya nak masuk ke Kolej Vocational beberapa tahun yang lalu. Dia yang mengatakan seperti kalau malas belajar masuk ke Kolej Vocational. Jadi dekat situ saya tak bersetujulah dengan pernyataan tersebut kerana walaupun di Kolej Vocational tetap kena belajar, tetap ada teori itu, malah dia ditambahkan lagi dengan amali. So kerana itu merupakan satu perkara yang menyeronokkan. Untuk peralihan semasa di universiti pula, di universiti sistem yang sedikit berbeza, di mana
di college vocational dia seperti sekolah sedikit, yang mana dari segi jadual kelas, jadual waktu yang telah disediakan oleh guru-guru di college vocational. Tapi kalau di universiti, pelajar sendiri kena daftar subjek kelas dan pelajar sendiri yang kena muat turun jadual kelas tersebut. Jadi itu merupakan sedikit cabaran semasa untuk peralihan dari college vocational ke universiti. Fahim di orang kata waktu OJT, kemudian dah bekerja. Saya rasa saya nak gunakan perkataan ni, hidayah. Okay. Daripada mana dapat orang kata hidayah ataupun petunjuknya tu nak sambung belajar lagi? Saya yang memberi semangat, memberi sokongan kepada saya sudah semestinya ibu saya sendiri. Ibu saya juga mementingkan pendidikan kerana ibu saya sendiri mempunyai latar belakang pendidikan PhD. Begitu juga dengan kakak-kakak saya. Kakak-kakak saya semua telah selesai di peringkat sarjana muda. Saya juga bersetuju dengan pernyataan ibu saya untuk saya melanjutkan lagi pelajaran tersebut. Dan bagi saya, ilmu ni di mana-mana pun takkan habis. Kita boleh tuntut lebih banyak lagi. Dan universiti lah merupakan tempat yang paling sesuai dan paling efektif untuk kita menuntut ilmu. Dan ini telah dibuktikan oleh Fahim sendiri, maknanya daripada peralihan daripada college vocational dan kini Fahim telah pun orang kata tu menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran di universiti. Bila kita bercerita tentang penyesuaian diri, apakah kelebihan yang diberikan kepada lepasan diploma KV oleh pihak UMPSA bila mana mereka membuat keputusan untuk menyambung pengajian di UMPSA sendiri? Untuk bidang teknologi di UMPSA, hanya pelajar diploma saja yang boleh memohon yang layak untuk dapat ke bidang teknologi di UMPSA ini. Dan dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang bukan lepasan diploma, mereka akan melanjutkan pelajaran di UMPSA ini selama 4 tahun atau kita kira sebagai 8 semester. Tapi kalau pelajar college vocational, mereka akan melalui selama 3.5 tahun, iaitu selama 7 semester. Tetapi mereka akan berada di universiti ini selama 2 tahun setengah saja. Selama 5 semester saja, kerana lagi 1 tahun mereka akan berada di industri. Jadi sempoh tu memang menjadi singkat bagi lepasan diploma KV. Macam sekarang ni Fahim dah semester berapa Fahim sekarang ni? Semester 3. Semester 3. Jadinya lebih kurang ada 1 semester lagi lah sebelum habis? Lagi 2 semester lagi. Lebih kurang 2 semester lagi. Apa agaknya perancangan kerjaya lepas daripada tamat di UMPSA? Agaknya nak pergi mana tu? Saya akan memohon untuk kerja, itu semestinya. Tapi dalam pada masa yang sama, saya juga akan mohon untuk melanjutkan lagi pelajaran saya di peringkat master ataupun peringkat PhD, tapi dalam sambilan, bentuk sambilan. Faham. Jadi siapa kata graduan college vocational hanya terhenti setakat itu sahaja. Ini telah dibuktikan oleh saudara Fahim sendiri. Maknanya lepas saja beliau tamat nanti di UMPSA, beliau akan sambung lagi lah ke peringkat yang lebih tinggi. Mana tahu suatu hari nanti akan bergelar doktor pula kan? InsyaAllah sama-sama kita doakan. Ini kan sebagai abang, sebagai idol, ikon kepada pelajar-pelajar college vocational yang ingin menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda. Okey, nasihat saya kepada pelajar di college vocational maupun pelajar yang sedang bekerja tetapi merupakan graduan daripada college vocational yang ada niat atau ingin untuk melanjutkan pelajaran, sekiranya anda semua mampu dari segi kewangan dan mempunyai sokongan-sokongan yang bagus, saya menasihatkan untuk teruskan niat untuk melanjutkan pelajaran tersebut. Percayalah, dia tidak akan menyesal dengan keputusan yang dibuat itu. Malah kehidupan di universiti ini lebih menyeronokkan. Bagi saya lebih menyeronokkan, dan selain itu setelah kita memilih untuk melanjutkan pelajaran tersebut, gunakan peluang itu sebaiknya, lakukan yang terbaik, dapatkan keputusan yang cemerlang. Apa yang Fahim perkatakan daripada apa yang kita nampak, visual yang Fahim tunjukkan sendiri telah membuktikan bahawa pelajar college vocational sebenarnya boleh menjadi lebih matang, berkredibiliti dan juga sangat penuh dengan orang kata tu berketerampilan. Nampak profesionalnya di situ ya. Bukan orang kata yang orang kata tu dulu gelaran-gelaran kelas-kelas belakang yang tak boleh nak pergi jauh lah. Okey, jadi
Terima kasih Fahim kerana orang kata memberikan kata-kata semangat kepada adik-adik kita yang kiranya sekarang ni saya kira mereka ni masih lagi berkira-kira nak sambung belajar ke tak nak sambung belajar. Sebab sekarang ni UPU online kan tengah dibuka, jadi kita nak orang kata tu ajak pelajar-pelajar ni untuk sama-sama isilah permohonan UPU online dan jadikan juga apa tadi Fahim, UMPSA sebagai pilihan yang pertama. Ya, begitu. Jadi ada kata-kata yang Fahim ingin sampaikan kepada semua pelajar-pelajar KV di seluruh Malaysia sekarang ni? Bagi pelajar-pelajar college vocational, latar belakang vocational ini merupakan satu kelebihan yang bagus kerana pelajar seperti yang saya beritahu tadi, pelajar akan berada di industri selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun tu pelajar sudah banyak didedahkan dengan kehidupan pekerjaan. Jadi banyak ilmu yang telah dapat, banyak pengalaman yang telah diperolehi. Masa untuk memohon kerja, majikan akan nampak waktu pelajar berada di industri tu yang cukup lama, 1 tahun. Sudah bagi saya sudah mencukupi untuk pelajar itu dapat menjalankan kerja-kerja dengan baik. Pada masa kini, rakyat serta majikan-majikan industri mereka sudah nampak dari segi kelebihan pelajar TVET ini, pelajar vocational ini, kerana mereka sudah belajar secara, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil secara hands on. Jadi mereka dapat melakukan kerja itu dengan baik. Jadi keboleh pasaran pelajar vocational sangatlah tinggi pada waktu sekarang. Boleh tak kalau Fahim kongsikan antara pencapaian yang telah pun Fahim dapat sepanjang Fahim bergelar pelajar di UMPSA ataupun mungkin daripada senior-senior yang terdahulu? Jika tidak keberatan, boleh tak Fahim kongsikan? Okey, daripada mengikut pada batch-batch saya yang sebelum ni dalam bidang saya, hampir semua mereka bekerja di tempat yang mereka melakukan praktikal tersebut. Kerana semasa mereka menjalankan praktikal tu, majikan nampak potensi pada dalam diri mereka, kemudian mereka diserap masuk untuk bekerja. Jadi perkara itu sangat memudahkan, tak perlu untuk kita menjadi job seeker untuk cari kerja kerana sudah diserap masuk oleh majikan. Mereka tak perlu nak bersusah payah nak cari kerja sebab laluan itu sebenarnya sudah ada, cuma mereka ikut sahaja apa yang telah pun disediakan sekarang ini. Untuk itu kita ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Fahim kerana sudi berkongsi pengalaman bergelar sebagai seorang pelajar ijazah sarjana muda teknologi permisionan industri di UMPSA, dan kita harapkan agar perkongsian yang Fahim berikan sebentar tadi memberikan semangat kepada adik-adik lepasan diploma college vocational untuk menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda. InsyaAllah jika ada kelapangan, panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa di lain masa. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang kurang itu datang daripada kekilafan saya sendiri. Saya Teacher Rina dengan ini mengundur diri daripada sesi podcast kita pada kali ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya.